Budak kecil boleh ke simpan emas? Bukan orang dewasa je boleh simpan emas. Kanak-kanak, baby yang baru lahir dah ada nombor MyKid, nombor surat beranak. Bolehlah daftarkan akaun Gap untuk mereka. Akan datang nanti, bila dapat duit raya, boleh simpan duit raya tersebut dalam akaun emas Gap. Apa kebaikan simpan duit raya anak dalam akaun emas Gap? Yang pertama, kelebihannya ialah boleh mula serendah RM50. Yang kedua, potensi keuntungan yang tinggi. Minimum harga emas meningkat 10% setahun. Yang ketiga, lindung nilai daripada inflasi. Yang keempat, boleh dijadikan sebagai tabung pendidikan. Yang kelima, mudah diuruskan. Macam mana ibu ayah dah buka pun akaun emas untuk diri sendiri, macam tu juga caranya uruskan akaun emas Gap Junior anak-anak. Dan yang terakhir, yang keenam, pelaburan jangka masa panjang yang selamat. Bagi ibu ayah yang nak mula simpanan emas untuk diri sendiri dan nak bukakan juga akaun simpanan emas untuk anak-anak, boleh saja klik link bio, tekan daftar percuma. Saya bantu tanpa sebaiknya, insya-Allah.